Saya mendapati ada orang Cina Malaysia yang membantu Parti Komunis China di Malaysia. Apa yang saya tak faham ialah kenapa kerajaan Malaysia membenarkan perkara ini berlaku. Ceritanya begini. Seorang subscriber menghantar mesej kepada saya di IG dan memberitahu bahawa ada satu organisasi di Malaysia yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Secara Aman Satu China Malaysia. Organisasi ini tidak mempunyai nama dalam bahasa Melayu dan terjemahan ini saya buat berdasarkan makna asal dalam bahasa Cina. Bila kita dengar nama organisasi ini, bukankah kedengaran sangat komunis? Organisasi ini bukan sebuah pertubuhan berdaftar yang sah di Malaysia. Mereka bergerak atas nama Persatuan Perniagaan. Sama ada mereka berdaftar sebagai NGO atau syarikat. Apa yang lebih penting ialah, adakah kegiatan mereka ini sah di sisi undang-undang Malaysia? Kenapa mereka boleh buat kerja untuk Parti Komunis China dekat negara kita? Adakah mereka menerima dana daripada Parti Komunis China? Ramai rakyat Malaysia tak tahu kewujudan persatuan ini kerana hanya media Cina yang melaporkannya. Mungkin mereka sendiri sedar persatuan ini tak patut diketahui oleh bukan Cina. Sebab itu, media Melayu dan English tidak dijemput membuat liputan. Tapi, walaupun hanya disasarkan kepada masyarakat Cina, ramai juga orang Cina Malaysia yang membantah kewujudan organisasi ini. Contohnya, ada komen seperti, "Sejak bila Malaysia ada persatuan macam ni? Penembusan merah ni memang menakutkan. Siap ada cawangan parti sekali ke? Memang tak sihat otak dia ni. Macam mana nak buat laporan persatuan ni?" Cawangan mereka di Las Vegas, Amerika sebelum ini pernah terlibat dalam satu kes tembakan. Ahli dalam persatuan tersebut dipercayai telah mempengaruhi dengan kebencian politik terhadap Taiwan dan Taiwanese selama bertahun-tahun sehingga akhirnya melakukan jenayah tersebut. Saya percaya tiada rakyat Malaysia yang mahu kejadian seperti itu berlaku di negara kita. Selepas saya terbitkan video berbahasa Cina tentang persatuan ni, ramai yang mesej saya di IG dan kata orang-orang dalam organisasi ini ada backing yang kuat, terutamanya presidennya, Tan Sri Datuk Koo Yeon Kim. Ada yang cakap beliau ada kaitan dengan dunia gelap dan minta saya hati-hati. Tapi sama ada dia ada latar belakang gangster atau tidak, hanya dengan geraran Tan Sri pun kita tahu dia bukan orang biasa. Video ini saya hasilkan dengan penuh resiko. Sebab saya rasa mesti ada orang yang berani bersuara tentang perkara ini. Saya harap anda yang sedang menonton video ini boleh kongsikan kepada lebih ramai rakyat Malaysia. Dalam akhbar berbahasa Cina, senarai penuh ahli organisasi ini telah pun didedarkan. Saya benar-benar berharap pihak berkuasa boleh siasat persatuan ini dengan lebih mendalam. Hanya dengan alasan tidak berdaftar secara sah pun sudah cukup untuk dimulakan siasatan.